And that's as how selepas I think a few months macam tu, I dia sekali tanya dia, this is never told actually. Never told. Okay. After we got back from Bali and then we were planning for Bangkok pula. And then masa tu nak tengah shoot filem Denu. And then about to start Denu dia. And then I cakap dengan dia satu soalan because I was looking at the rushes. I cakap, my God, sini seluar, strap. So macam, and I tanya dia, you ni memang akan terus seksi macam ini ke ataupun you ada ni? Soalan tu turning point Trigger you tak? Ya, tapi sebenarnya memang dah plan lama dah. Okay, that happened on the 15th of October dia ingat 2022. I tak ingat. Of 2022? Okay. 16 October 2022, dia beritahu I dia spend 1,000 beli tudung. What? Di mana I tahu ada brand murah, I beli semua brand mahal. So tak adalah banyak pun tudung tak kalau you buat sebab dia beli sampai mahal-mahal beratus, itu memang itulah sebab dia tak tahu lagi. So dia tak tahu dia beli instant, dia beli shawl, dia beli bawal, semua benda because orang tak pernah pakai tudung. 1,000 Ya. Actually kan tudung kan mahal kan. 1,000 boleh dapat berapa banyak? Berapa banyak je I pergi Nelofa lah tudung people semua memang mahal. I tak tahu. And then I buat I rasa macam wow, aku tanya tu and then dia terus kebetulan ke apa? I memang dah ada dah. I dah pernah ada niat tu. Cuma ni macam alamak nanti cerita ni terpanjang flashback lain. Cuma ni I rasa waktu